Jadi hari ni tahu tak kita nak belajar apa? Tak tahu nak belajar apa? Belajar apa? Syu, nak belajar apa ni? Tak tahu kan? Okay, sabar. Hari ni kita nak belajar tentang huruf. Huruf? Oh, huruf. Apa? Tahu tak? Ada 26 huruf. Banyaknya. Macam mana kita nak ingat? Betul. Saya nak ingat 60 dah. Hari kita ada 10 je. Saya ingat saya ada 10 juga. Oh, 20. 26. Tapi lah tu, kita ada aplikasi YouTube. Jadi aplikasi YouTube ni boleh tolong kita untuk hafal 26 aplikasi. YouTube, BTN Friends, Melon, Romahana. Ui, banyaknya. Dan dia boleh tengok kartun, dia boleh tolong kita belajar. Jadi jom kita tengok video. Belajar huruf kena YouTube. Belajar huruf kena YouTube. Channel. Mana? Okey, ini adalah salah satu lagu tentang ABC. Iaitu nama lagu ni ABC yang Cik macam cikgu. tak baik. Okay, jom kita sama-sama nyanyi. Dah belajar. Rumah anak, belajar kita belajar menulis dan membaca dari I sampai Z. Bulan sabit ada satu, itu huruf E. Yang lampu unsik bawah, itu huruf B. Bulan sabit cantik-cantik, itu huruf I. Bulan sabit yang lampu, itu huruf I. Mari kita Tadi ada bulan sabit. belajar menulis. Oh, banyak. Okey anak-anak, ingatlah bulan sabit cantik-cantik itu huruf apa? Cantik huruf C. Jom sama nyanyi. Seperti bulan sabit itu huruf I. Tongkat atau tolak lebih itu huruf F. Bulan sabit mata air itu huruf G. Yang lampu ada 7, itu huruf H. Mari kita agar jadi anak yang mengerti. Adalah pelajaran menulis dan membaca dari I sampai Z. Belajar. Tengok dia joget. Ada satu titik atas, itu huruf I. Mata kail titik atas, itu huruf J. Yang lampu putih warna, itu
huruf E. Tiang lampu tinggi-tinggi itu huruf S. Mari kita belajar menulis. Ya, itu huruf ada 177 itu huruf F. Ada 1, ada 7 itu huruf N. Saya ada 1 bola itu huruf O. Tiang lampu buncit atas itu huruf I. Jawaban anak, kita belajar menulis dan membaca dari I sampai Z. Nanti dua juga. Itu dia tuh I, A. Bulan sabit tiang lampu ekor huruf Q. Ada 1 ekor tupai itu huruf R. Bulan sabit perut buncit itu huruf S. Tiang lampu tolak tepi itu huruf I. Oke, yang terakhir, saya ada 1 bola. Bola. Oh, itu huruf O. Ada gelas, ada 1 itu huruf U. Condong sikit, serong sikit itu huruf I. Condong serong itu W. Silang pangkat, condong serong itu huruf X. Mata gelas, mata kain itu huruf Y. Tolak tepi, serong tolak itu huruf Z. Ada lagi di ibu.
Okey, anak murid. Banyak tak kita belajar tadi? Habis dah. Nak lagi. Nak lagi? Nak lagi. Boleh. Tapi kita boleh tengok kat rumah dengan mak ayah. Nanti balik rumah, minta mak ayah carikan video macam ni. Boleh jaga sama-sama. Nanti kita tengok sama-sama tau. Okey. Banyak tak kita belajar hari ni? Banyak. Ada berapa huruf? Ada 26. Banyak sangat. Banyak kan? Best tak? Best. Saya ingat cepat dengan video ni. Betul. Hari 26 tu kan Hari banyak. tu saya tak ingat sampai Z. Hari ni saya boleh ingat. Balik ni saya nak cakap dekat mak saya. Kita tengok YouTube pasal pembelajaran pula. Anak ada kartun, bosan je. Bagus murid-murid. Kembali dengan saya. Sebentar tadi saya melakonkan sebagai watak pelajar dan sekarang ni saya ingin meringkaskan simulasi dan pengajaran yang kita dapat ambil daripada lakonan yang kami buat tadi. Okey, secara tidak langsungnya, kemahiran mendengar dan juga kemahiran membaca merupakan salah satu asas kepada bahasa Melayu. Jadi, pelajar sekolah rendah yang kurang mahir dalam kedua-dua bidang ini dapat memahami dengan lebih lancar dengan penggunaan teknologi. Walaupun dikatakan teknologi sekarang ini sering membawa keburukan kepada golongan muda, namun begitu penggunaan teknologi yang tepat dan betul dapat meningkatkan lagi penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Buktinya, video tadi yang telah kami tunjukkan dapat membantu guru-guru untuk mengaitkan teknologi zaman moden dalam pengajaran bilik darjah mereka agar PDP yang berlangsung tidak menjadi bosan ataupun murid-murid terhibur dengan apa yang ditayangkan. Okay. Selain daripada itu, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan juga kemahiran mendengar dapat dipupuk oleh murid tersebut kerana dengan apa yang dilihat melalui aplikasi seperti YouTube ataupun media sosial dapat membantu murid tersebut dalam menghasilkan penulisan yang terbaik ataupun memahami macam mana untuk menulis huruf vokal, huruf konsonan. Jadi itulah yang dapat kita manfaatkan daripada teknologi zaman moden sekarang ini. Sebagai guru pelatih yang bakal menjadi guru, harusnya kita masukkan unsur-unsur teknologi yang moden ini dalam sistem pembelajaran seharian kita kepada murid-murid agar PDP yang berlangsung tidak menjadi bosan dan murid juga rasa menarik, rasa tidak bosan dan tidak puas dengan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam simulasi itu tadi, saya melakukan sebagai seorang guru yang menggunakan aplikasi YouTube untuk membantu dalam pengajaran saya pada hari itu. Jadi dalam aplikasi YouTube ini dapat membantu dalam mengajarkan murid-murid tentang cara untuk mengenal huruf-huruf ke semua 26 huruf dengan cara yang lebih menarik dan lebih interaktif. Jadi daripada video itu sendiri kita dapat lihat yang dia mengaitkan tentang dunia serantau. Hari ini saya menggunakan aplikasi YouTube ini bagi mengaitkan dengan isu-isu terkini seperti isu 3M. Jadi isu 3M ini bermaksud isu membaca, mengira dan mendengar. Isu 3M ini sendiri, isu 3M ini daripada tahun 2019 hingga tahun 2024 kian meningkat kerana akibat daripada wabak pandemik yang berlaku di negara kita. Jadi apa yang kita dapat simpulkan bahawa aplikasi-aplikasi digital ini dapat membantu dalam meningkatkan kebolehan dan membendung daripada isu 3M ini semakin meningkat dan nilai murid-murid yang tidak tahu membaca, mengira dan menulis dalam kalangan orang Malaysia akan menurun. Jadi saya mencadangkan bahawa
saya mencadangkan bahawa kita menggunakan lagi aplikasi digital yang lain seperti Google Translate yang cuma di dalam setiap telefon ataupun setiap peranti yang ada di rumah, ataupun kita boleh menggunakan ChatGPT itu sendiri. Sesungguhnya ChatGPT ini ialah sebuah AI yang dapat membantu kita dalam bertutur, dapat membantu kita dalam menghasilkan idea-idea lebih menarik dan lebih banyak lagi. Jadi oleh itu kita haruslah memanfaatkan teknologi yang ada di sekeliling kita, termasuklah aplikasi YouTube ini sendiri dan aplikasi lain. Tidak kisahlah berbayar ataupun tidak berbayar, asalkan kita dapat memajukan anak-anak murid kita dan anak putera-puteri negara kita untuk membangunkan negara kita pada masa akan datang, supaya negara kita akan melahirkan pendidik-pendidik yang lebih berintelektual dan lebih berilmu. Jadi, kesimpulannya, penggunaan kaedah pembelajaran yang menarik dapat mengurangkan masalah 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kaedah ini bukan sahaja dapat membantu murid belajar dengan lebih seronok, bahkan ia juga dapat membuat murid lebih faham dengan cepat dengan bantuan audio dan visual yang menarik. Dengan adanya kaedah ini, guru dapat menarik perhatian murid dan meningkatkan kemahiran asas mereka dengan cara yang menarik. Hal ini selari dengan pembelajaran pada abad ke-21 yang menekankan penggunaan digital dan teknologi dalam pembelajaran.